Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zahirah binti Saidi. Jadi hari ini saya akan menderma ramah seorang pelajar tahfiz untuk kita lebih mengenali cabaran kehidupan dan pengalaman mereka sepanjang berada di pusat tahfiz. Boleh anda memperkenalkan diri anda terlebih dahulu? Okey, nama saya Ahmad Ustaz Kimi Saidi. Sekolah menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Umur saya 13 tahun. Baiklah, terima kasih. Jadi soalan yang pertama, apa yang mendorong awak untuk menjadi seorang pelajar tahfiz? Okey, yang mendorong saya untuk menjadi pelajar tahfiz ialah pertama sekali dari minat sendirilah, nak membahagiakan ibu bapa, lepas tu nak belajar berdikari dan lain-lain. Okey, terima kasih. Jadi soalan yang kedua, boleh tak awak menceritakan rutin harian anda, rutin harian awak dekat pusat tahfiz? Okey, rutin harian saya biasanya saya bangun pukul 5 pagi. Seterusnya saya bangun tu saya bersiap-siap, lepas tu kemas katil, lepas tu siap-siap pergi surau. Pukul 7 pagi tu kena berada dalam masa halaqah, tasmiah ustaz. Lepas tu belajar akademik daripada pagi tu sampai tengah hari. Tengah hari tu rehat sambung sampai 4:30 petang. Baik, terima kasih. Jadi soalan yang seterusnya, apakah cabaran utama untuk menjadi seorang pelajar tahfiz? Cabaran utama ialah mengekalkan hafazan. Lepas tu nak kekal hafazan lagi, nak fokus akademik lagi. Lepas tu macam tu lah biasanya, tak ada nilai lah tu. Baik, terima kasih. Soalan seterusnya, macam mana awak nak mengekalkan semangat dan disiplin sepanjang awak menjadi pelajar tahfiz? Biasanya belajar bersungguh-sungguh. Lepas tu dapat sokongan daripada ibu bapa, kawan-kawan. Lepas tu kena inilah, kuat semangat. Jadi soalan terakhir, apakah cita-cita dan harapan awak selepas menamatkan pengajian tahfiz ini? Okey, cita-cita dan harapan saya ialah mendapat 12A+ SPM. Terusnya saya dapat kerja sebagai dentist atau doktor gigi, dan dapat mencapai impian ibu bapa saya. Jadi terima kasih. Jadi alhamdulillah, banyak yang kita dapat pelajari daripada perkongsian adik ini sebentar tadi. Semoga awak terus berjaya dalam menjadi seorang hafiz Al-Quran dan dapat memberi manfaat kepada umat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.